Saya telah menemui satu peraturan yang jelas. Orang yang hidup sihat melepasi umur 75 tahun malah sehingga 90 atau 100 tahun, semuanya mempunyai tanda-tanda istimewa yang sama. Dan perkara yang menakjubkan ialah tanda-tanda ini tidak bergantung pada usia di sijil kelahiran anda, tetapi bergantung sepenuhnya pada cara anda menjaga tubuh anda mulai hari ini. Jika anda mempunyai 3 daripada 5 tanda ini, kebarangkalian anda untuk hidup sehingga 90 tahun adalah 74%. Jika anda mempunyai kelima-limanya, peluang anda untuk hidup sehingga 100 tahun meningkat kepada 89%. Sebaliknya, jika anda tidak mempunyai tanda-tanda ini, tubuh anda boleh menua dengan cepat secara tidak normal. Anda boleh menjadi 20 tahun lebih tua daripada usia sebenar anda. Jadi, apakah 5 tanda ajaib itu? Bagaimana anda boleh memeriksanya sendiri di rumah? Dan yang paling penting, jika anda tidak mempunyai tanda-tanda ini sekarang, bagaimana anda boleh memperbaikinya dalam tempoh 3 hingga 6 bulan? Hari ini, dalam video ini, saya akan mendedahkannya secara terperinci. Jika anda menonton video ini sehingga habis dan mengamalkannya dengan betul seperti yang saya pandu, belakang anda akan menjadi lebih tegap. Langkah anda akan lebih stabil. Dan yang paling penting, anda boleh masuk ke majlis perkahwinan cucu anda dengan yakin tanpa tongkat. Orang akan melihat dan berkata, anda nampak jauh lebih muda daripada usia sebenar. Sebelum kita mula, saya ada satu permintaan kecil. Jika anda rasa maklumat ini bermanfaat, sila tekan butang suka agar video ini dapat sampai kepada lebih ramai orang. Langgan saluran ini dan hidupkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas pengetahuan kesihatan berharga yang akan datang. Dan terutamanya, sila beritahu saya berapa umur anda tahun ini di ruangan komen. Saya benar-benar ingin tahu usia orang yang mengambil berat tentang kesihatan jangka panjang mereka. Sekarang, mari kita terokai bersama 5 tanda yang menentukan sama ada anda boleh hidup sihat sehingga 90 atau 100 tahun. Saya akan mengira secara terbalik dari tanda nombor 5 hingga nombor 1. Tanda nombor 1 pasti akan mengejutkan anda. Tanda kelima yang ingin saya kongsikan ialah kekuatan genggaman tangan, sesuatu yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Tahukah anda? 10 tahun lalu, ada seorang pesakit yang saya rawat masih menghantui fikiran saya. Beliau berumur 73 tahun dan datang untuk pemeriksaan rutin. Ketika itu, tekanan darahnya normal, ujian gula dalam darahnya juga stabil. Saya berasa lega dan membenarkannya pulang. Tetapi hanya 6 bulan kemudian, saya menerima berita bahawa beliau terjatuh dari tangga, patah tulang pinggul dan meninggal dunia serta-merta. Saya terus bertanya pada diri sendiri, pasti ada tanda amaran yang saya terlepas pandang. Kemudian, saya menemui jawapannya, iaitu kekuatan genggaman tangan. Cuba anda fikirkan. Selama berdekad-dekad, perubatan tradisional hanya memberi tumpuan kepada tekanan darah dan gula dalam darah. Tiada siapa yang peduli sama ada anda boleh membuka penutup botol atau tidak. Nampak mudah, bukan? Tetapi ini adalah satu kesilapan yang membawa maut. Jurnal perubatan paling berprestij di dunia, The Lancet, telah menjalankan satu kajian besar-besaran melibatkan 140,000 orang di 17 buah negara. Hasilnya mengejutkan seluruh komuniti perubatan. Setiap kali kekuatan genggaman tangan anda berkurangan sebanyak 5 kilogram, risiko kematian anda meningkat sebanyak 16%. Apakah maksudnya? 2 daripada 10 warga emas meninggal awal kerana kekuatan genggaman tangan yang lemah. Dan yang lebih menakutkan, kekuatan genggaman tangan meramalkan jangka hayat anda dengan lebih tepat berbanding bacaan tekanan darah. Sekarang, sila berhenti sekejap menonton video ni. Bangun, pergi ke peti sejuk dan cuba buka penutup botol apa sahaja. Bolehkah anda membukanya dalam satu cubaan? Atau perlukah anda memulasnya beberapa kali? Atau lebih teruk lagi, adakah anda perlu meminta bantuan orang lain? Jika jawapannya ialah tidak mudah dibuka, ini bermakna otak, jantung dan paru-paru anda sedang menghantar isyarat bahaya. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, saya akan berikan satu contoh tipikal. Seorang lelaki berusia 80 tahun menjalani ujian kekuatan genggaman tangan dan hasilnya hanya 18 kilo. Standard normal untuk lelaki seusianya ialah 25 kilogram. Akibatnya, beliau tercungap-cungap setiap kali menaiki tangga. Apabila membawa bakul barangan dari pasar, tangannya menggeletar sehingga terpaksa berhenti berehat di pertengahan jalan. Kehidupannya menjadi semakin terhad. Tetapi, sesuatu yang ajaib berlaku selepas 3 bulan melakukan latihan mudah. Yang akan saya tunjukkan sebentar lagi, kekuatan genggaman tangannya meningkat kepada 24 kilogram. Peningkatan sebanyak 6 kilogram.
Dan tekad apa yang berlaku seterusnya? Tekanan darahnya menurun. Ubat darah tingginya dikurangkan dari 3 biji kepada 1 biji sahaja. Beliau tidak lagi tercungap-cungap semasa menaiki tangga. Hanya dengan meningkatkan kekuatan genggaman tangan, kualiti hidupnya berubah sepenuhnya. Mengapa keajaiban ini berlaku? Anda perlu faham bahawa kekuatan genggaman tangan bukan sekadar kekuatan tangan. Ia adalah cermin yang memantulkan kesihatan seluruh tubuh anda. Genggaman yang kuat adalah bukti jantung anda sihat. Paru-paru anda berfungsi dengan baik dan otot seluruh badan anda bertenaga. Sebaliknya, genggaman yang lemah adalah amaran bahawa jantung anda semakin lemah. Fungsi paru-paru anda merosot. Otot anda semakin mengecut. Jadi apa yang perlu anda lakukan mulai sekarang? Saya akan ajarkan 3 pergerakan mudah yang boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja di rumah. Pertama, setiap pagi selepas bangun tidur, pergi ke peti sejuk dan cuba buka penutup botol. Mungkin pada mulanya anda tidak boleh membukanya. Tidak mengapa. Terus cuba memulasnya. Kedua, apabila pergi ke pasar, pegang bakul dengan kedua-dua belah tangan dan cuba berdiri selama 1 minit. Jika terlalu berat, anda boleh mulakan dengan 30 saat. Ketiga, setiap kali anda membasuh kain, jangan hanya perah tuala secara ala kadar tetapi perah dengan sekuat tenaga menggunakan tangan anda. Hanya dengan 3 pergerakan ini, jika dilakukan secara konsisten setiap hari, saya jamin selepas 3 bulan, kekuatan genggaman tangan anda akan meningkat dengan ketara. Dan apabila kekuatan genggaman tangan anda meningkat, jantung anda akan menjadi lebih sihat. Paru-paru anda akan lebih sihat. Seluruh tubuh anda akan menjadi lebih muda. Tetapi jangan terlalu gembira dahulu. Melepasi tanda nombor 5 ini tidak bermakna anda pasti akan hidup sehingga 90 tahun. Tanda nombor 4 yang akan saya dedahkan sebentar lagi adalah jauh lebih menakutkan. Ia berkaitan secara langsung dengan otak anda. Dan tanpanya, risiko kejatuhan, punca utama kematian di kalangan warga emas akan sentiasa mengancam anda setiap hari. Tanda keempat yang ingin saya kongsikan ialah keupayaan mengekalkan keseimbangan. Ramai orang berfikir apabila sudah tua, tentulah keseimbangan badan merosot. Tetapi terus terang saya katakan, itu adalah pemikiran yang berbahaya. Adakah anda berani mencuba pergerakan mudah ini? Esok pagi, selepas bangun tidur, cuba pakai seluar anda tanpa bersandar pada dinding. Itu sahaja. Tetapi saya beri amaran awal. Jika anda terhuyung hayang atau hampir terjatuh sehingga terpaksa cepat-cepat memegang sesuatu, atau jika anda tidak boleh berdiri dengan sebelah kaki walaupun untuk beberapa saat, ini bermakna otak anda sedang menjeritkan isyarat bahaya yang anda langsung tidak sedari. Saya tahu apa yang anda fikirkan sekarang. Alah, jatuh saja. Apa masalahnya? Biar saya beritahu anda kebenaran yang pahit ini. Kejatuhan adalah punca utama kematian di kalangan warga emas. Bukan kanser, bukan penyakit kardiovaskular, tetapi kejatuhan. Setiap tahun, beribu-ribu warga emas terjatuh dan tidak pernah bangun lagi. Patah tulang pinggul, kecederaan kepala, kerosakan tulang belakang. Hanya dengan sekali jatuh, segalanya boleh berakhir. Dan sekali anda jatuh, peluang untuk bangun dan berjalan seperti dahulu hampir sifar. Tetapi masalahnya jauh lebih mendalam daripada itu. Keupayaan keseimbangan yang lemah bukan sekadar risiko untuk jatuh. Ia adalah tanda bahawa cerebellum dan sistem vestibular di dalam telinga anda semakin rosak. Cerebellum adalah bahagian otak yang mengawal keseimbangan badan. Apabila bahagian ini lemah, anda bukan sahaja sukar mengekalkan keseimbangan, malah anda juga akan menghadapi masalah untuk berjalan dan berdiri tegak. Satu kajian dari Universiti Johns Hopkins di Amerika Syarikat yang mengikuti 5,000 orang selama 10 tahun mendedahkan satu fakta yang menakutkan. Orang yang tidak boleh berdiri dengan sebelah kaki selama 10 saat mempunyai risiko kematian 84% lebih tinggi dalam tempoh 10 tahun. Anda dengar betul? 84%. Ini bermakna 8 daripada 10 orang yang tidak dapat mengekalkan keseimbangan tidak akan melepasi dekad berikutnya. Sebaliknya, orang yang boleh berdiri dengan sebelah kaki selama lebih 30 saat mempunyai risiko strok dan masalah otak 52% lebih rendah. Untuk anda lebih faham, bayangkan seorang individu berusia 77 tahun yang tidak dapat berdiri dengan sebelah kaki lebih daripada 5 saat. Beliau terpaksa menggunakan tongkat untuk bergerak dan sering terhuyung hayang walaupun di dalam rumah. Tambahan pula, beliau menghidap kencing manis dengan bacaan gula yang tinggi. Kehidupannya semakin terhad, keyakinan diri hilang
dan ketakutan akan terjatuh menjadi obsesi harian. Tetapi selepas mengamalkan pergerakan mudah yang akan saya tunjukkan selama 6 bulan, individu ini kini boleh berdiri dengan sebelah kaki selama 25 saat. Tongkat telah diketepikan. Paras gula dalam darahnya secara ajaib kembali normal, dan yang paling hebat, beliau kini boleh pergi ke pasar sendirian, malah berjalan lebih laju daripada ramai orang yang lebih muda daripadanya. Mengapa keajaiban ini berlaku? Rahsianya terletak pada otot punggung gluteus, kumpulan otot terbesar dalam tubuh manusia. Apabila anda berlatih berdiri semasa memakai seluar, anda sedang melatih otot punggung anda. Dan apabila otot punggung kuat, ia melindungi tulang belakang, menstabilkan lutut dan menghalang semua risiko kejatuhan. Tambahan pula, apabila keseimbangan anda bertambah baik, kelajuan berjalan anda akan meningkat. Berjalan laju bermakna peredaran darah bertambah baik dan paras gula dalam darah akan turun secara semula jadi. Jadi, apa yang perlu anda lakukan mulai sekarang? 3 pergerakan ini akan mengubah hidup anda. Pertama, mulai esok pagi, berlatihlah memakai seluar sambil berdiri dengan sebelah kaki bersandar pada dinding. Kedua, setiap kali anda memberus gigi, cuba berdiri dengan sebelah kaki. Mulakan dengan 5 saat. Ketiga, apabila menonton TV, jangan hanya duduk, bangun dan duduk semula sebanyak 10 kali. Dengan konsisten selama 3 bulan saja, keupayaan keseimbangan anda akan pulih dengan menakjubkan. Risiko jatuh akan berkurangan, paras gula akan menurun dan anda akan dapat berjalan dengan ringan seperti di zaman muda anda. Tetapi jangan fikir dengan melepasi tanda kelima mengenai kekuatan tangan dan tanda keempat mengenai keseimbangan sudah cukup untuk hidup sehingga 90 tahun. Tanda ketiga yang akan saya dedahkan berada pada tahap yang sama sekali berbeza. Ia adalah garis pemisah antara mereka yang berumur panjang dan mereka yang pergi lebih awal. Tanda ketiga yang ingin saya kongsikan ialah kelajuan berjalan, dan ini adalah tanda yang saya panggil jam kira detik jangka hayat anda. Hari ini apabila anda keluar, saya mahu anda melakukan satu ujian mudah yang boleh menyelamatkan nyawa. Berdiri di hadapan lintasan belang, bolehkah anda melintas tanpa berlari apabila lampu hijau mula berkelip? Atau adakah anda tergesa-gesa malah masih belum selesai melintas apabila lampu merah menyala? Satu lagi soalan, apabila berjalan dengan rakan-rakan, adakah anda selalu ketinggalan di belakang? Jika jawapannya ya, izinkan saya berterus terang, jantung anda sedang menyalakan lampu amaran merah. Biar saya ceritakan apa yang saya saksikan di bilik kecemasan. Setiap kali pesakit serangan jantung dibawa masuk, saya akan bertanya satu soalan kepada mereka. Adakah anda rasa kelajuan berjalan anda menjadi lebih perlahan berbanding sebelum ini, baru-baru ini? Dan hampir semua menjawab perkara yang sama. Ya, doktor. Sejak kira-kira 6 bulan lalu, saya mula ketinggalan apabila berjalan dengan kawan-kawan. Saya sangka cuma kaki saya yang lemah. Tetapi kebenarannya yang pahit ialah berjalan perlahan bukan sekadar tanda kaki yang lemah. Ia adalah isyarat amaran bahawa jantung dan paru-paru anda semakin lemah dengan serius. Satu kajian dari Universiti Pittsburgh di Amerika Syarikat telah mengikuti lebih 50,000 orang selama 15 tahun. Kajian besar ini menghasilkan keputusan yang mengejutkan. Orang yang berjalan laju hidup 15 tahun lebih lama daripada orang yang berjalan perlahan. Anda dengar? 15 tahun. Itu masa yang cukup untuk anda melihat cucu anda membesar, berkahwin dan mungkin mendukung cicit anda. Tetapi angka yang paling menakutkan ialah ini. Jika kelajuan berjalan anda kurang daripada 0.8 meter sesaat, risiko kematian anda dalam tempoh 5 tahun akan datang meningkat 3 kali ganda. Anda mungkin tidak faham apa itu 0.8 meter sesaat, tetapi biar saya tukarkannya kepada ukuran yang lebih mudah. Ia bersamaan dengan berjalan 10 meter dalam masa 12 saat. Jika anda tidak boleh berjalan 10 meter dalam 12 saat, itu adalah bukti bahawa jantung dan paru-paru anda berada dalam keadaan yang sangat lemah. Perlu diberi perhatian khusus. Persatuan Perubatan Amerika secara rasmi mengiktiraf kelajuan berjalan sebagai tanda vital ke-6 tubuh manusia selepas suhu badan, nadi, tekanan darah, kadar pernafasan dan deria sakit. Maksudnya, ia sama pentingnya dengan bacaan tekanan darah atau gula dalam darah yang sering anda periksa. Tetapi berapa ramai ke orang yang mengambil berat tentang kelajuan berjalan mereka? Saya akan berikan satu contoh tipikal supaya anda lebih faham. Seorang individu berusia 77 tahun mengambil masa 18 saat untuk berjalan 10 meter. Ini bermakna 0.55 meter sesaat, jauh di bawah tahap selamat.
Simptomnya tercungap-cungap walaupun berjalan sedikit. Pergi ke pasar menjadi satu cabaran yang sukar. Apabila diperiksa dengan lebih mendalam, kapasiti paru-parunya hanya 60% daripada tahap normal dan jantungnya juga dalam keadaan lemah. Tetapi, selepas hanya 4 bulan melakukan latihan mudah, satu keajaiban berlaku. Individu ini kini boleh berjalan 10 meter dalam 10 saat. Itu bersamaan 1 meter sesaat, jauh melebihi tahap selamat. Dan itu bukan satu-satunya perubahan. Indeks gula dalam darahnya kembali normal tanpa menambah dos ubat. Tekanan darahnya menurun dengan ketara. Kapasiti paru-parunya pulih sehingga 80%. Dan yang paling hebat, individu ni kini pergi ke pasar sendirian dan berjalan lebih laju daripada rakan-rakannya yang lebih muda. Mengapa hanya dengan meningkatkan kelajuan berjalan boleh membawa perubahan ajaib seperti ini? Jawapannya terletak pada cara tubuh kita berfungsi. Apabila anda berjalan laju, seluruh sistem otot badan anda digerakkan. Jantung perlu berdegup lebih laju untuk mengepam darah. Paru-paru perlu bekerja lebih kuat untuk membekalkan oksigen. Peredaran darah bertambah baik dengan ketara. Semua ini bergabung untuk menghasilkan tubuh yang lebih sihat dan lebih muda. Sebaliknya, apabila anda berjalan perlahan, jantung dan paru-paru anda tidak dirangsang, jadi ia menjadi semakin lemah. Peredaran darah menjadi buruk. Otot semakin mengecut. Ia adalah satu kitaran ganas yang menakutkan. Semakin perlahan anda berjalan, semakin lemah anda jadi. Semakin lemah anda jadi, semakin perlahan anda berjalan, sehinggalah suatu hari nanti anda tidak boleh berjalan langsung. Jadi, apa yang perlu anda lakukan mulai hari ini? 3 kaedah mudah ini akan mengubah hidup anda. Pertama, setiap pagi berjalanlah selama 10 minit di taman berhampiran rumah anda. Hanya 10 minit, tidak banyak. Kedua, setiap minggu, cuba tingkatkan kelajuan anda sedikit. Jika minggu ini anda mengambil masa 15 minit untuk jarak tersebut, cuba kurangkannya kepada 14 minit minggu depan. Ketiga, di lintasan pejalan kaki, apabila lampu hijau mula berkelip, jangan berhenti. Sebaliknya, lajukan langkah dan berjalan lebih pantas. Dengan 3 kaedah mudah ini, jika diamalkan secara konsisten selama 3 bulan, kelajuan berjalan anda akan meningkat dengan ketara. Dan apabila kelajuan berjalan anda meningkat, jantung anda akan lebih sihat, paru-paru lebih kuat, peredaran darah lebih baik dan seluruh tubuh anda akan menjadi lebih muda. Tetapi, saya mesti memberi amaran kepada anda. Walaupun kekuatan tangan anda bagus pada tanda ke-5, keseimbangan anda baik pada tanda ke-4 dan kelajuan berjalan anda baik pada tanda ke-3, jika anda tidak mempunyai tanda kedua, anda masih berhadapan dengan risiko yang serius. Dan tanda kedua ini adalah yang paling mengejutkan dalam perjalanan saya memeriksa puluhan ribu pesakit. Tanda kedua yang ingin saya kongsikan ialah kelenturan badan. Dan ini adalah perkara yang paling mengejutkan saya sepanjang perjalanan saya memeriksa puluhan ribu orang. Malam ini sebelum tidur, saya mahu anda mencuba satu pergerakan yang sangat mudah. Duduk di atas kerusi, luruskan kaki anda dan bongkok ke hadapan. Bolehkah tangan anda menyentuh hujung jari kaki anda? Atau adakah anda terpaksa berhenti di separuh jalan kerana badan terlalu kaku? Satu lagi soalan. Apabila anda memotong kuku kaki, adakah anda bernafas dengan selesa? Atau adakah anda terpaksa menahan nafas dan berasa sukar setiap kali memotong kuku? Jika jawapannya adalah tidak sampai atau terpaksa tahan nafas, saya ada berita buruk untuk anda. Saluran darah di dalam badan anda sedang menjadi keras seperti paip air yang berkarat. Ini bukan ugutan atau keterlaluan. Persatuan Penyelidikan Arteri Jepun telah menjalankan satu kajian rintis mengenai hubungan antara kelenturan badan dan keadaan saluran darah. Hasilnya mengejutkan seluruh komuniti perubatan. Perkali korelasi adalah 0.87, satu angka yang sangat tinggi dalam penyelidikan perubatan. Apakah maksudnya? Jika badan anda keras, saluran darah anda juga keras. Jika badan anda lentur, saluran darah anda juga lembut. Ringkasnya, keras di luar, keras di dalam. Dan apakah akibat saluran darah yang keras? Serangan jantung dan strok, pembunuh senyap yang menjadi punca utama kematian di kalangan warga emas. Selama bertahun-tahun bekerja di bilik kecemasan, saya telah menemui banyak kes serangan jantung. Dan perkara yang aneh ialah 9 daripada 10 pesakit mempunyai ciri yang sama. Mereka tidak boleh membongkok untuk memotong kuku kaki mereka. Tangan mereka tidak sampai ke hujung jari kaki. Badan mereka keras seperti kayu. Tetapi pada ketika itu, semuanya sudah terlambat.
Anda perlu faham satu perkara penting. Kelenturan bukan sekadar keupayaan untuk membongkok atau melentur. Ia adalah penunjuk biologi yang mencerminkan kesihatan saluran darah anda dengan tepat. Jika anda tidak boleh membongkok, itu bukan kerana anda sudah tua, tetapi kerana saluran darah anda tersumbat. Ia sedang kehilangan keanjalannya. Ia sedang berubah menjadi tiub keras yang tidak boleh meregang. Untuk anda lebih memahami keseriusannya, bayangkan seorang individu berusia 79 tahun. Beliau langsung tidak boleh membongkok. Dalam ujian, duduk meluruskan kaki dan membongkok ke hadapan, tangannya berada 30 cm dari hujung jari kaki. Satu jarak yang membimbangkan. Apabila diperiksa dengan lebih mendalam, usia saluran darahnya adalah 90 tahun, 11 tahun lebih tua daripada usia sebenar. Keadaan aterosklerosis, pengerasan otot. Simptom paling jelas, setiap kali menaiki tangga, dada terasa sesak. Nafas menjadi pendek. Rasanya seperti ada seseorang yang sedang memerah jantungnya. Tetapi selepas 6 bulan melakukan regangan mudah secara konsisten, satu keajaiban berlaku. Individu ini kini boleh membongkok dan menyentuh hujung jari kakinya. Beliau memotong kuku kakinya sendiri tanpa menahan nafas atau kesukaran. Dan yang lebih sukar dipercayai, apabila diuji semula, usia saluran darahnya menurun kepada 75 tahun. Beliau menjadi 15 tahun lebih muda dalam masa 6 bulan. Keadaan aterosklerosisnya bertambah baik dengan ketara. Dadanya tidak lagi terasa sesak. Menaiki tangga menjadi ringan dan selesa. Bagaimana regangan mudah boleh menghasilkan perubahan yang luar biasa ini? Jawapannya terletak pada struktur badan kita. Apabila anda melakukan pergerakan regangan, otot anda meregang. Dan di dalam serat otot itu, terdapat berjuta-juta saluran darah kecil. Apabila otot meregang, saluran darah ini juga ikut meregang. Apabila saluran darah sering diregangkan, keanjalannya menjadi lebih baik. Apabila ia anjal, peredaran darah bertambah baik. Darah mengalir dengan lebih lancar, membawa oksigen dan nutrien ke setiap sel. Plak yang menyebabkan aterosklerosis akan beransur-ansur larut. Sebaliknya, jika badan anda sentiasa dalam keadaan kaku dan tidak pernah diregangkan, saluran darah anda juga akan menjadi keras. Apabila saluran darah keras, darah tidak dapat beredar dengan baik. Apabila darah tidak beredar dengan baik, plak akan terkumpul. Dan suatu hari nanti, satu plak pecah akan menyumbat saluran darah sepenuhnya, menyebabkan serangan jantung atau strok. Jadi, apa yang perlu anda lakukan mulai hari ini untuk mengelakkan tragedi itu? 3 kaedah mudah ini akan menyelamatkan nyawa anda. Pertama, setiap pagi selepas bangun, duduk di atas kerusi, luruskan kaki dan bongkok ke hadapan. Tahan kedudukan itu selama 10 saat. Pada mulanya anda mungkin hanya boleh membongkok sedikit. Jangan putus asa. Setiap hari bongkok sedikit lagi dan anda akan semakin hampir untuk menyentuh hujung jari kaki anda. Kedua, pada waktu petang semasa menonton TV, jangan hanya duduk di kerusi. Duduk di lantai, buka kaki anda dan bongkok ke kiri kemudian ke kanan. Tahan setiap posisi selama 10 saat. Ini cara yang bagus untuk meregangkan otot sisi anda tanpa memerlukan masa tambahan. Ketiga, setiap kali anda memotong kuku kaki, perhatikan pernafasan anda. Jangan tahan nafas. Bernafas dengan sekata dan potong perlahan-lahan. Jika anda perlu menahan nafas untuk memotong kuku kaki, itu adalah tanda badan anda terlalu kaku dan anda perlu lebih banyak meregang. Dengan 3 kaedah mudah ini, jika diamalkan secara konsisten selama 3 bulan, badan anda akan menjadi jauh lebih lentur. Dan apabila badan anda lentur, saluran darah anda akan menjadi lembut. Peredaran darah akan bertambah baik, risiko serangan jantung dan strok akan berkurangan dengan ketara. Anda akan merasakan perbezaannya seawal minggu pertama. Tetapi saya mesti memberi amaran kepada anda tentang satu perkara yang sangat penting. Walaupun anda telah melepasi tanda nombor 5 untuk kekuatan tangan, tanda nombor 4 untuk keseimbangan, tanda nombor 3 untuk kelajuan berjalan dan tanda nombor 2 untuk kelenturan, jika anda tidak mempunyai tanda nombor 1, semuanya akan menjadi sia-sia. Dan tanda nombor 1 ini adalah yang paling saya yakini selepas memeriksa lebih 70,000 pesakit. Ia adalah kunci emas yang menentukan sama ada anda boleh hidup sehingga 100 tahun. Tanda pertama yang paling penting dan ingin saya kongsikan ialah usia psikologi. Iaitu, bagaimana anda berfikir tentang diri anda. Ini adalah senjata paling berkuasa yang anda miliki, tetapi mungkin anda belum tahu cara menggunakannya.
Malam ini sebelum tidur, saya mahu anda berdiri di hadapan cermin dan bertanya pada diri sendiri dua soalan mudah yang boleh mengubah hidup. Saya nampak seperti umur berapa dan saya rasa seperti umur berapa. Adakah anda berasa lebih muda atau lebih tua daripada nombor yang tertera di sijil kelahiran anda? Jangan fikir ini sekadar pujukan diri atau pemikiran positif yang tidak berguna. Apa yang akan saya dedahkan kepada anda sebentar lagi adalah bukti saintifik yang telah disahkan dengan teliti dan anda akan terkejut sehingga tidak percaya dengan apa yang anda dengar. Universiti London telah menjalankan satu kajian besar-besaran. Mereka mengikuti 100,000 orang selama 20 tahun. Mereka mengikuti setiap langkah dan nafas mereka sepanjang 2 dekad. Hasilnya mengejutkan seluruh komuniti perubatan. Terdapat perbezaan 41% dalam kadar kematian antara orang yang percaya. Saya sudah 75 tahun dan orang yang percaya saya baru 55 tahun. Adakah anda faham maksud angka ini? 4 daripada 10 orang hidup lebih lama hanya kerana cara mereka berfikir tentang usia mereka. Tetapi itu bukan penemuan yang paling mengejutkan. Pada tahun 2019, jurnal saintifik terkemuka dunia, Nature, menerbitkan satu kajian rintis. Ia mengenai satu struktur sel yang mempunyai nama yang agak sukar diingat secara saintifik, tetapi saya akan memanggilnya tali hayat. Inilah yang menentukan berapa lama sel anda akan hidup. Jika tali ini panjang, sel anda hidup lama dan badan anda sihat. Jika pendek, sel anda mati dengan cepat dan badan anda menua. Dan perkara ajaibnya ialah tali hayat orang yang berfikir mereka muda sebenarnya lebih panjang daripada orang yang berfikir mereka tua. Jika fikiran anda muda, sel anda juga menjadi muda. Ini bukan falsafah, ini sains tulen. Tetapi bagaimana ini boleh berlaku? Apakah mekanismenya? Apabila anda percaya anda masih muda, sistem imun di dalam badan anda berfungsi dengan lebih kuat. Sel-sel yang melindungi tubuh anda bekerja dengan lebih aktif. Badan anda menghasilkan lebih banyak bahan kimia yang baik untuk kesihatan. Proses ini berlaku setiap hari, setiap jam, setiap minit. Secara beransur-ansur badan anda benar-benar menjadi lebih muda. Ini bukan sihir atau fenomena rohani. Ia adalah fakta yang telah dibuktikan oleh beribu-ribu kajian saintifik. Untuk membantu anda membayangkan kekuatan psikologi, saya akan berikan satu contoh tipikal. Seorang lelaki berusia 88 tahun berjalan sendiri tanpa tongkat. Apabila ditanya, beliau berkata, sijil kelahiran saya kata 88 tahun, tapi dalam hati saya percaya saya baru 65 tahun. Dan setiap pagi selepas bangun, beliau melakukan kesemua 5 pergerakan tersebut. Melatih kekuatan tangan dengan membuka penutup botol, mengekalkan keseimbangan dengan memakai seluar tanpa bersandar, berjalan laju, meregangkan otot dan yang paling penting, bercakap pada diri sendiri di cermin, saya masih muda, saya perlu pergi ke majlis perkahwinan cucu saya dan mendukung cicit saya. Apabila diperiksa kesemua 5 tandanya memenuhi kriteria, usia saluran darahnya hanya 70 tahun, 18 tahun lebih muda daripada usia sebenar. Rahsianya ialah kepercayaan teguh bahawa badan akan mengikut fikiran dan realiti membuktikannya sepenuhnya. Sebaliknya, satu persamaan yang saya lihat pada mereka yang meninggal awal ialah mereka selalu berkata, saya sudah tua, saya tidak boleh buat lagi. Fikiran mereka menua dahulu. Dan badan mereka secara semula jadi mengikut. Ini adalah satu kitaran ganas yang menakutkan. Semakin anda fikir anda tua, semakin lemah badan anda. Semakin lemah badan anda, semakin anda fikir anda tua dan akhirnya segalanya runtuh. Tetapi ada satu perkara yang sangat penting yang perlu saya tekankan. Jangan hanya berkata, saya muda dan duduk diam. Anda perlu benar-benar mempercayainya. Dan yang lebih penting, anda perlu menunjukkan kepercayaan itu melalui tindakan konkret. Lakukan kesemua 5 tanda itu setiap hari. Latih kekuatan tangan, kekalkan keseimbangan, berjalan laju, regangkan otot dan pupuk minda yang muda. Jadi, apa yang perlu anda lakukan mulai esok? 3 kaedah mudah ini akan mengubah hidup anda. Pertama, setiap pagi selepas bangun, berdiri di hadapan cermin dan cakap dengan kuat, saya masih muda. Jangan berbisik, jangan hanya fikir dalam kepala tetapi sebut dengan kuat supaya telinga anda mendengar dan otak anda merekodkannya. Apabila anda menyatakannya, anda akan mula mempercayainya. Kedua, anggap usia anda 10 tahun lebih muda daripada sijil kelahiran anda. Jika anda 75, percaya anda 65. Jika anda 80,
percaya anda 70. Jangan anggap ini sebagai menipu diri sendiri. Ini adalah cara untuk memprogram semula otak anda untuk mengaktifkan mekanisme permajaan di dalam badan anda. Ketiga, dan yang paling penting, lakukan kelima-lima perkara setiap hari. Latih kekuatan tangan dengan membuka penutup botol. Latih keseimbangan dengan memakai seluar sambil berdiri. Jaga kesihatan jantung dan paru-paru dengan berjalan laju. Jaga kelenturan saluran darah dengan meregangkan otot. Dan pupuk psikologi dengan menjerit, saya muda. Dan inilah jangka masa yang boleh anda jangkakan. Selepas 3 bulan, anda akan merasakan perubahan yang ketara pada badan anda. Selepas 6 bulan, anda akan terkejut melihat usia saluran darah anda menjadi lebih muda dalam pemeriksaan kesihatan. Dan selepas 1 tahun, orang di sekeliling anda akan berkata, anda nampak jauh lebih muda. Apa rahsianya? Itulah kekuatan tanda pertama, usia psikologi. Ia adalah senjata paling berkuasa yang anda miliki untuk melawan masa. Dan sekarang, setelah anda memahami kesemua 5 tanda umur panjang, ada satu perkara yang perlu anda fahami dengan lebih jelas daripada yang lain. Kelima-lima tanda ini tidak wujud secara bebas. Ia kelihatan seperti 5 gear yang saling berkait rapat dalam jentera kehidupan. Apabila anda memutarkan satu gear, semua gear yang lain akan mula bergerak bersama. Inilah yang saya panggil kesan domino ajaib. Dan ini akan mengubah sepenuhnya cara anda melihat kesihatan anda. Biar saya jelaskan secara spesifik bagaimana 5 tanda ini saling mempengaruhi. Apabila anda mula melatih kekuatan tangan setiap hari dengan membuka penutup botol dan memerah tuala, apa yang berlaku? Kekuatan tangan yang lebih kuat bermakna otot seluruh badan anda diaktifkan. Dan apabila otot anda lebih kuat, anda secara semula jadi akan berjalan lebih laju. Tanda ketiga, bertambah baik secara automatik tanpa usaha tambahan. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Apabila anda berjalan lebih laju, jantung anda berdegup lebih kuat, peredaran darah menjadi lebih baik dan ini menjadikan saluran darah anda lebih lembut. Tanda keempat, kelenturan juga bertambah baik. Atau mari kita lihat dari sudut yang bertentangan. Apabila anda melatih keseimbangan dengan berdiri semasa memakai seluar atau berdiri dengan sebelah kaki semasa memberus gigi, otak anda dirangsang dengan kuat. Bahagian cerebellum yang mengawal keseimbangan bekerja secara aktif. Dan apabila otak anda aktif, ia menghantar isyarat ke seluruh badan untuk meningkatkan aktiviti. Hasilnya, sistem saraf anda berfungsi dengan lebih baik. Jadi kekuatan tangan anda menjadi lebih kuat. Otak anda mengkoordinasikan anggota badan dengan lebih harmoni. Jadi kelajuan berjalan anda bertambah baik. Malah apabila otak anda sihat, otak lebih mudah rileks. Jadi kelenturan anda juga meningkat. Jadi bagaimana dengan tanda kelima, usia psikologi? Inilah kunci utama yang membuka semua kunci yang lain. Apabila anda percaya anda masih muda dan menjerit, saya masih sihat setiap pagi, otak anda akan merembeskan bahan kimia positif. Bahan-bahan ini bukan sahaja membuatkan anda berasa gembira, tetapi ia sebenarnya menguatkan otot, meningkatkan keseimbangan, mempercepatkan kelajuan berjalan dan melembutkan saluran darah. Sains telah membuktikan psikologi positif meningkatkan keberkesanan senaman sehingga 30%. Inilah sebabnya saya selalu menekankan anda tidak boleh memilih hanya 2 atau 3 tanda dan mengabaikan yang lain. Ramai orang bertanya kepada saya, Doktor, saya sibuk. Boleh tak saya buat latihan kekuatan tangan dan berjalan laju saja? Jawapan saya sentiasa, tidak. Dan inilah sebabnya. Bayangkan anda hanya melatih kekuatan tangan dan kelajuan berjalan tetapi mengabaikan keseimbangan. Tangan anda kuat dan anda berjalan laju tetapi suatu hari ketika menuruni tangga, anda terhuyung-hayang kerana kurang keseimbangan dan terjatuh. Hanya dengan sekali jatuh, semua yang telah anda bina boleh musnah. Atau bayangkan anda hanya melatih 3 tanda pertama tetapi mengabaikan kelenturan. Badan anda menjadi keras seperti kayu. Saluran darah anda juga keras dan suatu hari nanti bekuan darah terbentuk menyebabkan strok atau serangan jantung. Semua usaha anda sebelum ini menjadi sia-sia. Dan yang paling penting, jika anda melakukan keempat-empat tanda tetapi mengabaikan usia psikologi, jika anda berkata pada diri sendiri, saya sudah tua, tiada harapan lagi, keberkesanannya akan berkurangan separuh. Saya telah melihat ramai orang berlatih dengan sempurna tetapi hasilnya sangat perlahan dan puncanya hanyalah kerana mereka tidak percaya pada diri sendiri.
Sebaliknya, orang yang percaya pada kekuatan badan mereka walaupun hanya berlatih dengan ringan menunjukkan kemajuan yang tidak dijangka dan pantas. Inilah sebabnya kelima-lima tanda ini direka untuk berfungsi bersama seperti satu sistem yang sempurna. Setiap tanda mengimbangi kekurangan tanda yang lain. Setiap tanda memperkuatkan keberkesanan tanda-tanda yang lain. Apabila anda melakukan kesemuanya, anda mencipta satu pusaran positif. Semakin sihat anda, semakin anda mahu berlatih. Semakin anda berlatih, semakin sihat anda. Satu kajian dari Universiti Stanford di Amerika Syarikat mengikuti 2 kumpulan warga emas selama 3 tahun. Kumpulan pertama hanya melatih 3 daripada 5 tanda. Kumpulan kedua melatih kesemuanya. Hasilnya, kumpulan yang melatih kesemuanya menunjukkan peningkatan kesihatan 2.7 kali ganda berbanding kumpulan yang satu lagi. Bukan 2 kali ganda, tetapi 2.7 kali ganda. Itulah kekuatan kesan domino apabila semua elemen berfungsi bersama. Oleh itu, nasihat saya kepada anda, jangan memilih atau cuba menjimatkan usaha. Setiap satu daripada 5 tanda ini hanya mengambil masa beberapa minit sehari. Secara keseluruhan, ia tidak akan melebihi 20 atau 30 minit. Tetapi faedah yang dibawanya ialah 15 tahun kehidupan tambahan, peluang untuk melihat cucu anda membesar dan keupayaan untuk menjaga diri sendiri tanpa bergantung kepada sesiapa. Bukankah itu pelaburan paling berharga yang boleh anda buat untuk diri sendiri? Ingat, 5 tanda ini bukan 5 tugas yang berasingan. Ia adalah 5 kepingan teka-teki dari gambaran sempurna yang dipanggil kesihatan jangka panjang. Jika satu kepingan hilang, gambaran itu tidak akan pernah lengkap. Tetapi, walaupun anda sudah memahami mekanisme bagaimana kelima-lima tanda itu berfungsi, masih ada satu faktor yang lebih mendalam yang menentukan kejayaan keseluruhan perjalanan ini, psikologi. Bukan kebetulan bahawa orang yang hidup sehingga 100 tahun mempunyai cara pemikiran yang sama, dan sekarang saya akan mendedahkan kepada anda rahsia yang telah dibuktikan oleh sains. Ciri pertama dan paling menonjol ialah mereka tidak pernah memanggil diri mereka orang tua. Setiap kali saya bertanya tentang usia mereka, mereka selalu tersenyum dan berkata, "Usia hanyalah angka, doktor." Mereka tidak menafikan usia di sijil kelahiran mereka, tetapi mereka tidak membiarkan angka itu mentakrifkan keupayaan mereka. Mereka percaya badan mereka masih boleh berubah, masih boleh bertambah baik sama ada pada usia 70, 80 atau bahkan 90 tahun. Ciri kedua ialah sikap hidup positif tanpa syarat. Orang-orang ini bukan orang yang bernasib baik yang tidak pernah menghadapi kesukaran. Sebaliknya, mereka telah melalui segala-galanya, kehilangan orang tersayang, jatuh sakit, masalah kewangan. Tetapi perbezaannya ialah mereka sentiasa mencari sisi positif dalam setiap situasi. Apabila mereka jatuh, mereka tidak merungut. Malangnya nasib saya, tetapi berkata, syukurlah cuma jatuh ringan. Lain kali kena lebih berhati-hati. Apabila mereka sakit, mereka tidak pesimis dengan berkata, saya akan mati, tetapi berfikir ini adalah peluang untuk menjaga badan saya dengan lebih baik. Sikap ini bukan datang secara semula jadi, tetapi hasil latihan setiap hari. Ciri ketiga ialah mereka mempunyai matlamat yang jelas untuk masa depan. Setiap orang berumur panjang yang saya temui mempunyai sesuatu yang dinanti-nantikan. Ada yang ingin melihat cucu mereka membesar, ada yang ingin melancong ke tempat yang belum pernah mereka lawati, ada yang ingin menyiapkan projek peribadi. Mereka tidak hidup dengan hanya menunggu kematian, tetapi hidup dengan harapan dan rancangan yang konkret. Ini menjadi motivasi yang kuat untuk mereka menjaga kesihatan setiap hari. Tetapi saya tahu apa yang anda fikirkan sekarang. Doktor, bunyinya bagus, tapi kadang-kadang saya rasa sangat tawar hati. Saya buat beberapa hari, lepas itu saya putus asa dan kemudian saya rasa bersalah. Jangan risau, ini adalah perasaan yang normal. Orang yang berumur panjang juga ada masa mereka rasa tawar hati, tetapi mereka mempunyai cara yang sangat berkesan untuk menanganinya. Cara pertama ialah mereka membahagikan matlamat kepada langkah-langkah kecil. Daripada matlamat besar, saya mesti hidup sampai 100 tahun. Mereka menetapkan matlamat kecil, hari ini saya akan buka penutup botol, atau minggu ini saya akan berjalan sedikit lebih laju daripada minggu lepas.
Setiap kali mereka mencapai matlamat kecil, mereka berasa gembira dan mendapat motivasi untuk meneruskan. Cara kedua ialah mereka mencari teman. Bersenam, seorang diri mudah berasa tawar hati, tetapi bersama-sama ia menjadi lebih menyeronokkan. Mereka mengajak rakan, jiran atau ahli keluarga untuk bersama-sama. Apabila seorang ingin berputus asa, yang lain akan memberi galakan. Inilah kekuatan komuniti. Cara ketiga ialah mereka merekodkan kemajuan mereka. Mereka menulis apa yang telah mereka lakukan setiap hari, walaupun perkara yang paling kecil. Hari ini saya berjaya buka penutup botol. Hari ini saya berdiri dengan sebelah kaki selama 10 saat. Hari ini saya tidak tercungap-cungap semasa berjalan. Apabila mereka melihat kembali selepas sebulan, mereka akan nampak kemajuan yang jelas dan berasa bangga dengan diri sendiri. Tetapi sekarang, izinkan saya menangani halangan psikologi yang paling biasa saya dengar daripada pesakit setiap hari. Halangan pertama, saya sudah terlalu tua, saya tidak boleh berubah lagi, doktor. Setiap kali saya mendengar ini, saya berasa sedih kerana orang itu sedang menutup peluangnya sendiri. Kebenaran saintifiknya ialah tubuh manusia boleh berubah pada sebarang usia. Kajian Universiti Harvard menunjukkan bahawa orang berusia 90 tahun masih boleh meningkatkan kekuatan otot sehingga 174% selepas 8 minggu latihan. Otak anda boleh mencipta sambungan saraf baru sehingga nafas terakhir anda. Masalahnya bukan anda terlalu tua, tetapi anda percaya anda terlalu tua. Fikirkanlah, jika orang berusia 90 tahun boleh berubah, mengapa anda yang berusia 60 atau 70 tahun tidak boleh? Cara mengatasinya, mulai hari ini, gantikan saya terlalu tua dengan saya memulakan perjalanan baru. Setiap pagi selepas bangun, cakap dengan kuat, hari ini badan saya sedikit lebih muda daripada semalam. Otak anda akan percaya apa yang anda katakan dan akan memulakan perubahan positif. Halangan kedua, saya terlalu sibuk, tiada masa untuk bersenam. Ini adalah alasan yang paling kerap saya dengar dan yang paling kuat saya sanggah. Anda kata anda sibuk, tetapi jujurlah pada diri sendiri. Adakah anda ada 30 minit setiap hari untuk menonton TV? 20 minit untuk melayari telefon bimbit? Masalahnya bukan tiada masa, tetapi anda tidak mengutamakan kesihatan. Dan izinkan saya bertanya, jika anda tidak meluangkan masa untuk menjaga kesihatan sekarang, anda akan terpaksa meluangkan 10 kali ganda masa terbaring di hospital nanti. Cara mengatasinya, 5 tanda yang saya kongsikan tidak memerlukan blok masa yang berasingan. Anda boleh membuka penutup botol semasa memasak. Berdiri dengan sebelah kaki semasa memberus gigi. Berjalan laju semasa pergi ke pasar. Meregang badan semasa menonton TV. Semuanya boleh diselitkan dalam kehidupan seharian. Yang penting ialah kesedaran, bukan masa. Halangan ketiga, saya dah cuba banyak cara tapi tak berkesan. Mungkin senaman tak sesuai untuk saya. Ini adalah halangan yang paling berbahaya kerana ia berdasarkan pengalaman kegagalan masa lalu. Tetapi biar saya beritahu anda, anda gagal sebelum ini bukan kerana anda tidak mampu, tetapi kerana anda tidak menemui kaedah yang betul. Kebanyakan kaedah sebelum ini terlalu ketat, terlalu rumit atau menuntut terlalu banyak. 5 tanda yang saya kongsikan cukup mudah untuk dilakukan oleh sesiapa sahaja. Cara mengatasinya, beri diri anda peluang baru. Mulakan dengan satu tanda yang paling mudah. Lakukan selama seminggu. Apabila anda melihat hasil yang paling kecil, tambah tanda kedua. Bina tabiat secara perlahan-lahan. Jangan tergesa-gesa. Jangan meletakkan harapan yang terlalu tinggi. Setiap langkah kecil adalah satu kemenangan. Ingat, psikologi adalah asas kepada semua perubahan. Jika psikologi anda tidak betul, kaedah terbaik pun akan gagal. Tetapi jika psikologi anda betul, halangan terbesar pun akan menjadi peluang yang menjadikan anda lebih kuat. Walau sekuat mana pun keazaman anda, ada satu fakta yang tidak boleh dinafikan. Manusia tidak dicipta untuk berjuang sendirian. Kajian menunjukkan 85% orang yang bersenam seorang diri akan berputus asa selepas 3 bulan. Tetapi apabila bersama keluarga atau kumpulan komuniti, kadar ini menurun kepada 23%. Perbezaan ini mengesahkan satu perkara. Kekuatan komuniti boleh menentukan keupayaan anda untuk mengekalkan kesihatan jangka panjang. Mulakan dengan keluarga anda, lingkungan terdekat anda. Ramai orang berfikir anak-anak mereka sibuk dan tidak akan dapat mengambil bahagian. Tetapi masalahnya bukan masa, tetapi cara kita mengajak mereka. Jangan berkata, ibu, ayah dah tua, kamu kena tolong ibu, ayah bersenam.
Ini memberi tekanan kepada anak-anak. Sebaliknya katakan, ibu ayah dah belajar satu cara yang baik untuk seluruh keluarga jadi lebih sihat. Nak tak kamu buat bersama ibu ayah? Apabila jemputan itu bersifat perkongsian dan bukan permintaan, anak-anak akan lebih berminat. Apa yang menarik ialah latihan 5 tanda ini bukan hanya untuk orang tua. Orang muda juga memerlukan kekuatan tangan yang kuat, keseimbangan yang baik, kelajuan berjalan yang pantas, badan yang lentur dan psikologi yang positif. Kajian dari Universiti Oxford menunjukkan keluarga yang bersenam bersama mempunyai tahap kebahagiaan 47% lebih tinggi dan konflik 62% lebih rendah. Jadikan senaman sebagai permainan keluarga. Pertandingan membuka penutup botol selama 1 minit, cabaran berdiri sebelah kaki atau perlumbaan kelajuan berjalan di taman. Apabila senaman menjadi seronok, tiada siapa yang akan merasakannya sebagai satu beban. Kanak-kanak juga boleh turut serta. Dengan satu ayat mudah, atuk nenek, cuba tengok atuk nenek boleh buka tak penutup botol ni. Anda akan melihat satu hubungan yang indah antara generasi. Satu lagi faedah besar berlatih bersama ialah motivasi. Pada hari anda letih dan tidak mahu bersenam, tetapi anak-anak anda mengingatkan, ibu, ayah belum buat lagi hari ini, anda akan mempunyai sebab untuk bangun. Sebaliknya, apabila anak-anak anda letih, anda menjadi sumber galakan untuk mereka, tetapi tidak semua orang tinggal berdekatan dengan anak-anak mereka. Di sinilah komuniti memainkan peranannya. Senaman berkumpulan memberikan 3 faedah besar: tanggungjawab bersama, belajar antara satu sama lain dan keseronokan. Apabila anda berjanji untuk bersenam dengan rakan-rakan, anda akan berasa lebih sukar untuk membatalkannya. Apabila bersama, semua orang berkongsi pengalaman, memberi galakan dan maju bersama. Dan yang paling penting, apabila ada teman, masa berlalu dengan cepat dan keseronokan meningkat dengan ketara. Menurut Universiti Michigan, orang yang bersenam dalam kumpulan mempunyai kebarangkalian 3.8 kali lebih tinggi untuk mengekalkan tabiat berbanding mereka yang bersenam sendirian. Malah, purata jangka hayat mereka 7 tahun lebih panjang bukan hanya kerana senaman, tetapi kerana hubungan sosial yang positif. Jadi, di mana hendak bermula dengan kumpulan senaman? Cara paling mudah ialah bertanya kepada orang terdekat anda, jiran, rakan atau kenalan setempat. Walaupun hanya 2 atau 3 orang bersetuju, anda sudah mempunyai sebuah kumpulan. Bertemu setiap pagi di taman berhampiran rumah anda dan lakukan 3 atau 4 pergerakan asas. Ia mudah tetapi sangat berkesan. Anda juga boleh menyertai kumpulan berjalan kaki yang sedia ada. Banyak kawasan perumahan mempunyai kumpulan seperti ini. Hanya sertai dan secara beransur-ansur kongsikan 5 tanda kesihatan ini kepada mereka. Apabila mereka melihat anda menjadi lebih sihat setiap minggu, mereka secara semula jadi akan ingin tahu dan mahu mengikutinya jika anda tidak dapat mencari kumpulan cipta sendiri. Anda tidak memerlukan kepakaran atau organisasi yang rumit. Hanya pilih lokasi yang biasa, taman, laman pangsapuri, tetapkan masa yang tetap, contohnya 7 pagi dan jemput orang yang anda kenal. Selepas itu, tetapkan beberapa peraturan mudah. Datang tepat pada masanya, saling memberi galakan dan berkongsi kemajuan setiap minggu. Anda boleh mengadakan pertemuan, minum kopi atau sarapan pagi setiap bulan untuk menggerakkan ikatan. Perkara paling penting dalam sebuah kumpulan bukanlah jumlahnya, tetapi keteraturan dan keikhlasan. Kumpulan kecil yang konsisten setiap hari adalah jauh lebih kuat daripada kumpulan besar yang tidak menentu. Kekuatannya terletak pada ketekunan dan ikatan emosi antara ahli. Apabila kumpulan itu bertahan dalam jangka masa panjang, anda bukan sahaja mengubah kesihatan anda sendiri, tetapi anda juga memberi impak positif kepada seluruh komuniti. Setiap orang dalam kumpulan, melalui inisiatif anda, menjadi lebih sihat, lebih optimis dan lebih gembira. Ini bukan sahaja membawa faedah kesihatan, tetapi juga kebahagiaan yang mendalam, perasaan bahawa anda sedang menyumbang kepada kehidupan orang lain. Saya telah melihat banyak kumpulan seperti ini yang bertahan selama berdekad-dekad. Mereka bukan sahaja bersenam bersama, tetapi mereka menjadi keluarga kedua antara satu sama lain. Mereka berkongsi kegembiraan pada hari perayaan, melalui kesukaran bersama dan saling membantu apabila ada yang sakit. Kesihatan yang baik hanyalah sebahagian daripadanya. Makna persahabatan dan hubungan adalah ganjaran terbesar. Jadi, jangan jadikan perjalanan penjagaan kesihatan anda sebagai perjalanan yang sunyi. Buka tangan anda, jemput keluarga, rakan dan jiran untuk turut serta. Jika anda pergi seorang diri, jalan itu akan terasa jauh dan meletihkan. Tetapi jika anda pergi bersama, jalan itu akan menjadi lebih pendek, lebih ringan dan jauh lebih menyeronokkan.
Jika perkongsian hari ini telah memberi anda motivasi atau perspektif baru tentang kesihatan, bantu saya menyebarkan pengetahuan ini kepada lebih ramai orang. Tekan butang suka, langgan saluran kami, saluran kesihatan kita dan hidupkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video seterusnya yang saya sediakan khas untuk warga pertengahan umur dan warga emas di Malaysia. Sila tinggalkan komen anda di bawah. Saya akan membaca setiap baris dan menjawab semua soalan anda. Terima kasih kerana meluangkan masa berharga anda bersama saya. Semoga anda sentiasa sihat, semangat anda penuh dengan tenaga, badan anda lentur dan setiap hari anda semakin hampir kepada kehidupan yang panjang, bahagia dan bermakna. Jumpa lagi di video seterusnya. Ingat, kesihatan anda adalah hadiah paling berharga yang boleh anda berikan kepada keluarga anda.